Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah hari ni cuaca baik, dan kami berdua berpeluang lagi berkemping. Camping kita kali ni di Sugih Campsite. Nantikan perjalanan kami ke Sugih Campsite. Bye. Alhamdulillah kita dah sampai Sugih Campsite. Tapak kita sebenarnya di atas, tapi memandangkan dekat atas durian tengah gugur. Dikotiri durian tu akan jatuh ke kemah. So diorang tutup tapak tu. Kita booking online. Kita pun dah tahu kan. Bila sampai sini budak-budak dia bagi tahu. So dia letakkan kita dekat tapak yang ada plug point. Tapi kita tak pakailah plug point. Tengok tapak ni pun cantik juga Okey lah. Depan sungai pula tu ngam-ngam je. Okey, apa-apa pun kita pasang kemah dulu.
Alhamdulillah geng, kita dah sampai dekat Sugih campsite. Tadi masa kita sampai ada sedikit hujan. So tengah-tengah pasang tu rintik-rintik. Alhamdulillah sekarang ni hujan dah berhenti. Matahari pun dah start pacah balik. Apa yang saya rasa dekat sini lah, pengalaman yang baru saya rasa beberapa jam tadi, sungai dia nampak cantik lah. Patutlah banyak orang suka pergi dekat Sugih ni. Glamping, sebab dia ada glamping. Mana yang tak ada kemah tu boleh duduk dalam glamping. Sungai dia okey, cantik sebab berbatu-batu kan. View dia memang cantik lah bagi saya. Cuma dekat sini satu je lah, sekarang musim durian. Tak boleh duduk bawah pokok, kena jauh sikit daripada pokok. Sebab takut durian gugur jatuh kat kemah, lagi bahaya kan. Kalau tuan tengok lah sini, memang cantik lah, berbatu je ni memang nice. Dia ada tempat dalam, ada tempat tak dalam. Boleh pilih lah mana nak mandi. Ini lah kalau bangun pagi-pagi, jalan dekat sini, memang best lah. Rasa lah suasana dekat dia ni nyaman. Dengan berviewkan bukit. Bukit, ada durian, ada pokok limau. Ini lah jalan nak pergi ke air terjun dan kolam. Lebih menarik, sila ikut arah sini. Tak tahulah berjalan kaki berapa jauh. InsyaAllah lah, kalau petang ni cuaca cantik, petang ni kita naik. Kalau tak, cuaca tak baik, mungkin besok pagi sesudah subuh kita jalan kan. Sambil-sambil tu kita keluar peluh kan. Bagi sihat sikit badan. So lepas ni kita nak masak lunch. Menu kita pun biasa-biasa je hari ni. Saya nak buat bakar-bakar sikit. Okay semua, stay tune. Tengok video ni sampai habis ya. Korang boleh tengok kan pokok dekat atas ni. Kat sini tak ada buah. Ada pokok yang ni tak ada. Pokok ini ada. So kalau tidak aku nak duduk sini. Saya nak duduk sini. Tapi dinasihatkan pekerja dia, durian yang ada kat atas takut gugur. So aku tak jadi lah duduk sini. Aku ambil lah tapak sini. Bila aku duduk sini, cantik juga tapak ni kan. Geduk buah pokok kan. Pokok walaupun tak tinggi, tapi geduk lah. Itu lah. Okay weh, kita makan lunch dulu. Nanti kan kita ambil balik. Bukan tulang. Di atas ni kita kena buang. Oh lah, sedap nak makan nanti. Buat bubur macam ni. Kuat kunyit. Bungkus gulung ke? Gulung.
makan semua. Kita makan ikan cencaru. Ikan cencaru goreng bendi tumis. Kita bakar ikan ni tadi. Tapi bakar dengan kunyit je. Kita makan. Nikmatnya. Dekat campsite ni makan apa pun sedap. Kalau kat rumah tak ada rasa sedap macam ni. Lain vibe tu. Vibe dekat sungai, kat hutan tu lain rasa dia. Dengan dekat rumah. Jadi kicap kena ada. Kalau makan ni kita berendam lagi. Tempatnya biasa je. Macam campsite yang lain kita orang pergi tepi sungai. Tapi suasana tu yang lain dari yang lain lah. Itu yang saya boleh kongsikan setakat ni lah. Kalau korang macam mana? Sampai tempat campsite, korang akan rasa apa dulu? Korang nak tengok apa dulu kat campsite? Macam saya sampai campsite, saya akan tengok sungai tu dulu. Macam mana suasana sungai tu. Kalau sungai tu kita rasa macam nyaman kan. Rasa macam feel best dia tengok kan. Suasana tapak pun akan best. Dia akan ikut sekali. Tapi taklah semua tempat macam tu. Tapi yang tak best kat sini toilet jauh. Dekat 400 meter ada kot. Kan? Toilet dia jauh lah. Itu yang amat kesali sekali lah. Toilet dia amat jauh. Singki pun jauh. Aduh. Itu je lah yang tak best kan. Yang lain, suasana, feeling ni kat sungai memang best. Kau dapat ikan. Banyak batu. Takut terantuk. Saya okey je. Ya. Sini. Kita nak explore air terjun apa? Telajak Laris kan? Ha. Kita tengok arrow dia sampai sini. Oh, dah runtuh. Dah makan. Oh, ini best lagi. Ini best. Ya. Dia kena ikut situ. Itu banyak batu. Cuba. Tengok tak? Cuba ambil
Sila. Ah! Sini dia sejuk. Sejuk. Eh. Jalan. Air terlalu laju. Jap. Okey, kita dah sampai dah air terjun Telajak Laris. Ini dia. Ini antara tapak-tapak glamping dia yang kita boleh tengok. Memang pakai kemah mountain hiker.
4, 5, 6. Tak tahu. Jom kita tengok toilet dia. Jom tengok toilet dia. Toilet dia dah pergi lah. No? Mesin? Mesin tu saya pergi. Mana ada mesin? Ya mesin. Mesin baru pergi. Ni toilet untuk shower. Toilet dia tak bersih mana pun. Ni toilet untuk shower. Kosong lah. Bersih sikit. Jamban dia semua jamban duduk. Ada 2 jamban duduk. Dan 1 bilik untuk shower saja. Di toilet dia kita boleh bagi 4/10. Ada 4/10. Jom kita tengok caravan ni yang ada. Jom, tandas tempat lain pula. Tak ada dah, tu je tandas dia. Tandas dia hanya ni saja. Tapi tanda waktu kita nak pergi dekat item tu bersih. Tu atas jauh sangat. Ni mesti siapa pijat sini kena perangkap. Pergi ke hadapan. Dan mungkin tak. Tengok apa dulu. Ni caravan. Macam hotel ya, boleh masak kat dalam. Alah, cantik. Woo. Boleh muatkan 2 orang. Dalam satu masa. Boleh dah besar lah. Oh, ni ada 2. Ni ada 2 beg. Oh, ada 2 katil. Dan Ini satu ada kanan. orang. Jangan. Nanti habis. Ini orang ni. Mula. Ni kemah Iskandar. Iskandar dan bapaknya. Itulah lihat. Makan roti sebelum sementara menunggu kambing sedang dibakar. Saya tarik dulu kan.
Alhamdulillah guys. Tadi hujan sekarang hari hujan dah berhenti dah. So kita dah boleh makan lah. Kita bakar tadi pun dalam hujan. Sekejap hujan makan kambing. So pengalaman kami dekat sini hari ni yang saya nak kongsi lah dekat sini. Tempat ni cantik. Dia ada air sungai tu kali hijau. Tu dalam tu. Tapi saya tak pergi tadi. Sebab saya bawa anak orang ikut saya. Jiran kampus kita. Anak dia ikut saya. Jadi saya tak berani nak pergi ke tempat dalam. Nanti kan diorang nak ikut sekali jenuh. Tapi alhamdulillah ada orang jenis dengan cakap. Dia cakap jangan dia tak pergi. Apa itu? Okey. Tahan dekat sini je. Tengok macam mana besok. Hujan pula. Harap bumbunya tak hanyut. Jom. Kita balik ke campsite. Okey semua kawan-kawan, selesai dah untuk malam ni. Dinner dan semua dah siap dah, cuci pinggan. Kita sambung esok lah ya. Terima kasih. Jumpa esok. Selamat malam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari kedua kita dekat Sugih Campsite. Malam tadi hujan lebat hampir 4 jam hujan. Dalam pukul 2 lebih macam tu baru berhenti hujan. So bila hujan dekat sini, sejuk dia memang lain macam sejuk dia. Itu yang saya dapat rasa semalam kipas on juga, lagi bertambah-tambah sejuk. So pagi ni kita nak sarapan dulu. Mungkin lepas ni kita akan makan tengah hari awal sikit. Lepas tu kita balik Sebab banyak juga kerja nak buat hari ni. Sebab semua hujan kan. Tempat kita tidur ni pun ada sedikit laluan air begitu So kita sarapan dulu, makan kemah dan kita balik. Tapi kita mandi sungai dulu sebelum balik. Okey semua, sarapan dulu. Jauh kan? Ni mana punya? Jiran lagi. Oh, patutlah. Kat mana dah pangkuan pula? Okeylah, selesai dah camping kita 2 hari 1 malam di Sugih Campsite, Berang Station. Macam saya cakap sebelum ni suasana dekat sini saya terus jatuh cinta pada hari pertama saya sampai kat sini. InsyaAllah kami akan repeat lagi tempat ni dengan tim Kirin Outdoor. Jangan lupa like, subscribe Kirin Outdoor YouTube channel. Terima kasih yang menonton video ni. Assalamualaikum. Bye bye.